Pernah tak anda guna satu aplikasi dan rasa macam mana dia tahu aku suka benda ni? Hari ini, kita nak bongkar rahsia di sebalik magic tu. Kita nak faham betul-betul macam mana cara untuk tahu apa yang orang lain mahukan. Kan, rasa macam produk tu boleh baca fikiran kita, betul tak? Tapi, macam mana benda ni boleh jadi? Ajaib ke? Sebenarnya, tak ada magic pun. Jawapannya ialah data. Ya, data. Di sebalik setiap produk yang kita suka, ada satu senjata rahsia. Proses kumpul dan faham data pengguna betul-betul. Itulah kunci dia. Okey, so dari mana kita nak mula? Sebelum kita terus terjah tanya soalan atau perhati orang, kita kena ada plan yang mantap dulu. Fikirkan macam ni, kita nak bina rumah kan? Kena ada blueprint dulu. Samalah macam ni. Ini dia 6 perkara penting yang kena ada dalam checklist kita. Ini bukan setakat nak penuhi borang je tau. Contohnya, bila kita set matlamat yang jelas, kita takkan buang masa kumpul data yang tak relevan. Dan part kajian rintis tu, buat ujian kecil-kecilan dulu boleh selamatkan kita dari buat silap besar nanti. Setiap satu step ni memang kritikal untuk pastikan hasil kita tu berkualiti tinggi. Baiklah, teknik nombor 1. Dan boleh kata, ini yang paling power, temu bual. Ini bukan sesi soal jawab macam dalam exam tau. Ini lebih kepada perbualan mendalam. Tujuannya, untuk kita masuk ke dalam dunia pengguna tu dan faham apa yang dia rasa. Temu bual ni pun ada banyak jenis. Ada yang bebas, macam borak-borak kat kedai kopi. Ada yang sangat ikut skrip. Tapi, yang paling best selalunya yang kat tengah-tengah. Kita panggil separa berstruktur. Maksudnya, kita adalah juga soalan panduan. Tapi, kalau tiba-tiba ada jawapan menarik, kita bebas nak korek lebih dalam. Fleksibel gitu. Dalam temu bual, kita ada 2 jenis senjata utama. Soalan terbuka dan soalan tertutup. Soalan terbuka macam, ceritakan sikit pengalaman anda. Yang ni akan bagi kita cerita, emosi. Soalan tertutup pula bagi kita fakta. Ya atau tidak? Kunci dia, kena pandai campur-campur dua-dua ni untuk dapatkan a full picture. Tapi awas, ada beberapa lubang yang kita kena elak. Jangan tanya soalan yang berjela-jela panjang, jangan guna bahasa kayangan atau jargon, dan yang paling bahaya, soalan yang macam nak umpan jawapan. Ingat, matlamat kita nak jadi pendengar yang neutral. Kita nak tahu kebenaran, bukan nak dengar orang setuju dengan kita. Sesi temu bual yang bagus ni, dia ada flow dia sendiri. Macam sebuah cerita lah. Mula-mula, pengenalan dulu, buat dia rasa selesa. Lepas tu kita panaskan enjin dengan soalan-soalan ringan. Bila dia dah selesa, barulah kita masuk ke isi utama. Soalan-soalan yang penting tu. Dan yang paling penting, bila nak tutup, pastikan kita akhiri dengan baik. Buat dia rasa masa dia tu dihargai. Kadang-kadang cakap-cakap je tak cukup kan? Jadi apa kita buat? Bawa props, tunjukkan dia prototype atau lakaran design. Percayalah, bila orang boleh pegang, boleh tengok, boleh rasa sesuatu, feedback yang dia bagi tu 10 kali ganda lebih padu dan berguna. Baiklah, dari perbualan satu dengan satu yang mendalam, sekarang kita tukar gear. Kita pergi ke sesuatu yang lebih luas. Teknik nombor 2, soal selidik. Anggap je macam kita nak tebal jala seluas-luasnya. Senang cerita, kalau temu bual tu untuk kedalaman, soal selidik ni pula untuk kelebaran. Kita boleh dapat data dari beribu-ribu orang, sepantas kilat, power kan? Tapi cabarannya, kita tak boleh nak tanya soalan susulan. Dan kita kena pastikan kita hantar soal selidik ni pada orang yang betul. Mesti anda semua pernah jawab benda ni kan? Klik-klik kotak, pilih butang radio. Nampak simple, tapi reka bentuk macam ni ada sebab. Bukan je senang untuk orang jawab, tapi yang paling penting, senang gila untuk kita analisis data dia nanti. Okey, tapi macam mana nak pujuk orang jawab soal selidik kita? Ada beberapa tips. Pertama, bagi tahu terus terang apa tujuan soal selidik ni. Kedua, jamin kerahasiaan diorang. Dan kalau ada bajet sikit, bagilah insentif kecil. Voucher ke, diskaun ke. Siapa tak suka benda free kan? Dan jangan lupa, reka bentuk tu sendiri sangatlah penting. Susunan soalan pun boleh bagi kesan pada jawapan tau. Jadi pastikan ianya ringkas, arahan jelas dan janganlah panjang berjela-jela. Prinsip dia mudah je. Kita hormat masa orang, orang pun akan lebih rela nak tolong kita. Dan sekarang, teknik kita yang terakhir, pemerhatian. Atau saya suka panggil, teknik lalat atas dinding. Kenapa? Sebab kadang-kadang apa yang orang buat tu lagi jujur dari apa yang dia cakap. So, apa tu pemerhatian? Simple je. Kita tengok dan dengar apa yang pengguna buat. Sama ada kita duduk sebelah dia dan tengok live atau kita intip jejak digital yang dia tinggalkan. Macam klik kat website atau app kita. Dua-dua cara ni ada kelebihan dia. Kalau kita perhati secara langsung, kita dapat konteks. Kita nampak kenapa dia buat macam tu. Tapi kalau pemerhatian tak langsung, kita dapat skala. Kita nampak corak kelakuan beribu-ribu orang.
Cuba dengar ni. Saya tengah type www.lycos.com. Okey, sekarang saya type basikal elektrik kanak-kanak. Yang mana satu patut saya pilih Ini contoh teknik think aloud atau berfikir dengan kuat. Kita minta pengguna cakap apa yang terlintas kat kepala dia masa buat sesuatu. Melalui cara ni, kita boleh faham proses fikiran dia, kat mana dia sangkut dan bila dia dapat aha moment tu. Bila kita tengah memerhati, macam-macam benda boleh jadi serentak. Boleh pening kepala. So, untuk mudahkan kerja, guna je rangka kerja simple ni. Orang, tempat, benda. Siapa orang tu? Kat mana tempat tu? Apa benda yang dia tengah guna? 3 soalan ni je dah cukup untuk bantu kita fokus pada apa yang penting. Okey, Chun. Kita dah cover 3 teknik utama. Temu bual, soal selidik dengan pemerhatian. Sekarang soalan cepu mas. Macam mana kita nak pilih alat yang paling sesuai untuk kerja kita? Senang je. Sebelum pilih, tanya diri sendiri 4 soalan ni. 1. Apa fokus utama kajian saya? 2. Siapa peserta saya? 3. Saya nak datang macam mana? Cerita mendalam atau nombor yang banyak? Dan 4, paling praktikal, berapa banyak masa dan duit yang saya ada? Ingat, tak ada satu teknik yang sempurna untuk semua keadaan. Dan inilah part yang paling best. Jangan takut jadi kreatif. Proses kumpul data ni bukannya kena ikut buku teks sebiji-sebiji. Kena pandai ubah suai. Macam dalam gambar ni, kalau subjek kajian anda tu seekor kucing, mestilah kena guna alat yang lain kan? Takkan nak bagi dia jawab borang soal selidik pula? Jadi, untuk penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu benda untuk difikirkan. Lepas ni, bila anda guna app kegemaran anda atau scroll website yang anda suka, cuba berhenti sekejap dan fikir, macam mana diorang tahu aku nak benda ni? Apa agaknya data yang diorang dah perhatikan tentang aku sampai pengalaman ni rasa best sangat? Fikir-fikirkanlah.